在迎接春节之际，华人市区向需要帮助的人分发爱心包，作为分享幸福的体现，庆祝新年。春节不仅是庆祝新年的时刻，也是与家人团聚的机会，同时也是分享快乐的传统。通过向更需要的人分发爱心包，居港的 Mahavira Maitreya Duta 的分发爱心包负责人 Hendra 表示，在农历新年来临之际， Mahavira Maitreya Duta 与 Paramita Foundation 合作，向市区分发了超过1000个基本食品包。这项活动自1周前开始。除了分发爱心包， Mahavira Maitreya Duta 还在新年前举办集市、挂灯笼，并清洗释迦牟尼佛、弥勒佛、观音菩萨和萨提耶菩萨的佛像。Kalau untuk persiapan Imlek, untuk menyambut tahun baru Imlek ini, kita di Mahavira Maitreya Duta, kita dari awal kita sudah pembersihan, setelah itu kita mengadakan bazar Imlek, dan sekarang kita mengadakan kegiatan baksos bersama Paramita Foundation dari Mapam Bumi, bahwa untuk membantu saudara-saudara kita yang Imlek yang tidak mampu. Jadi ini sudah ada 1000 lebih paket yang kita salurkan sampai hari ini. Hari ini terakhir kita salurkan untuk membantu saudara-saudara kita. 在春节的庆祝活动中， Mahavira Maitreya Duta 将举行拜访，与大家分享快乐。